Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak buat satu pertanyaan kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuklah sahabat-sahabat Pak Haji, orang-orang politik dan juga influencer-influencer yang ada dalam Malaysia ni, mengenai isu ataupun kes ART yang mana kita telah dengar ramai rakyat Malaysia dah membuat laporan kepada PDRM terhadap Papa Non kerana telah menandatangani perjanjian dengan Trump baru-baru ni. Jadi persoalannya sekarang ni sahabat-sahabat, adakah pihak berkuasa iaitu PDRM berani memanggil Papa Non untuk mengambil keterangan daripada Papa Non mengenai aduan-aduan yang telah dibuat oleh rakyat Malaysia? Seperti mana yang kita ketahui, sebelum ni pun ada aduan yang dibuat oleh Tun Mahathir, membuat laporan di Balai Polis Putrajaya mengenai ART, perjanjian yang agak jadi kontroversi dalam negara kita. Jadi persoalan dia sekarang ni, adakah PDRM berani untuk memanggil Papa Non untuk diambil keterangan? Selain daripada itu, adakah Majlis Raja-Raja juga berani untuk memanggil Papa Non untuk menerangkan keadaan sebenar tentang perjanjian yang telah ditandatangani oleh Papa Non bersama dengan Trump? Jadi apa yang berlaku dalam negara kita ini perkara yang rata-rata rakyat Malaysia, termasuk orang yang bijak pandai, yang cerdik dari segi undang-undang, telah mengatakan bahawa perjanjian tersebut telah mencabuli kedaulatan negara. Jadi Pak Haji tak nampak pun kenyataan daripada puak-puak Walanon mengenai perkara tersebut. Hanya perkataan yang dilaungkan oleh puak-puak Walanon ni adalah PMX terbaik. Kalau terbaik, PMX dia bawa balik pelaburan yang beratus-ratus bilion yang mana beliau telah laung-laungkan selama ni. Bukan duit rakyat, duit negara yang diambil untuk melabur ataupun mengikut telunjuk kepada Amerika Syarikat. Jadi Walanon sepatutnya kena bijak, kena pandai, kena cerdik. Pak Haji dah cakap banyak kali, Pak Haji tak marah pun kalau kau taksub dengan Papa Non. Kalau kau menjilat Papa Non daripada ujung rambut sampai ujung kaki, itu terpulang. Tetapi gunalah otak yang Allah SWT bagi itu supaya menilaikan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana betul, yang mana salah. Bukan sembrono, bukan menyondol, bukan membabi buta. Jadi ini yang kita kena fikir-fikirkan. Jadi apa yang Pak Haji buat video hari ini adalah untuk mendapatkan pandangan dan jawapan daripada sahabat-sahabat Pak Haji dan seluruh rakyat Malaysia supaya masuk komen dalam video Pak Haji ni tentang perjanjian ART ni. Isu ataupun kes ART yang sekarang ni ramai yang dah membuat aduan ataupun laporan kepada pihak polis. Jadi Pak Haji mengharapkan kepada pihak berkuasa supaya berani, jangan takut bahawa sesungguhnya kita hanya takut kepada Allah Ta'ala. Jangan takut kepada makhluk, bahawa sesungguhnya makhluk punya kuasa tu adalah pinjaman sementara. Kalau hari ni kita takut dengan Papa Non, bermakna kita telah rosak iman kita. Kalau kita berani kerana benar untuk menegakkan kebenaran, itu Allah akan pelihara kita. Jadi kepada pihak-pihak berkuasa, jalanlah tanggungjawab yang baik, jalankanlah amanah yang diberikan oleh rakyat. Bukan Pak Haji buat video ni untuk mengata sesuatu keburukan kepada PDRM, tidak. Tapi persoalan dia, adakah PDRM berani? Itu saja, bukan nak menghina ataupun nak mengkritik yang bukan-bukan. Jadi rakyat Malaysia pun nak tahu juga keberanian dan ketelusan pihak PDRM untuk
memanggil Pak Panong untuk diambil keterangan mengenai perkara tersebut. Jadi kepada rakyat Malaysia, kita berdoa semoga apa yang jalankan kerja, apa yang dibuat oleh PDRM ni, kita doakan semoga PDRM mendapat kekuatan dan keberanian tentang perkara tersebut. Jadi kepada Walanon, tolong sampaikan kepada tupai-tupai, ingat Pak Haji dah banyak kali berkata, pandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh ke tanah jua. Jadi Walanon, jika jangan ingat, Bapak tupai akan menongkat langit, Bapak tupai akan berkuasa sampai ke kiamat. InsyaAllah satu hari Bapak tupai akan jatuh juga ke tanah. Ingat, Firaun sendiri pun Allah tarik nyawa dia. Pemimpin-pemimpin ataupun penguasa-penguasa yang zalim-zalim, nyawa dia tetap Allah ambil. Jangan ingat kau punya Bapak tupai ni nyawa dia Allah tak ambil, Allah tetap akan ambil. Jadi kepada Walanon, fikir-fikirkanlah. Dan sekali lagi Pak Haji minta kepada seluruh rakyat Malaysia dan sahabat-sahabat Pak Haji supaya komen sama ada PDRM ataupun pihak berkuasa berani atau tidak mengambil keterangan terhadap Pak Panon mengenai isu ART. Itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balut tetap balut, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.